Kalau kita cakap pasal Pro 2 Arus kan, satu SUV daripada Pro 2 7 seater ni, yang kalau nak ikutkan lah, Arus ni dia selalu menerima kritikan hebat daripada orang kat luar sana lah. Macam-macam. Sama juga macam cerita macam Pro 2 Trust, walaupun Pro 2 Trust tu baru dilancarkan kan. Dan Arus ni tak terkecuali menerima kritikan ataupun kecaman daripada netizen dekat luar sana. Outdated, underpower, enjin lemau dan sebagainya. Tapi sebenarnya Arus ni dia sangat berguna kepada orang yang betul-betul perlukan dia lah. Mana kata Arus ni bukanlah SUV yang sempurna, betul. Tapi orang yang betul-betul perlukan Arus ni, dia memang akan pilih Arus. Walaupun dekat luar sana ada lagi SUV lain yang features lebih bagus, harga berbaloi, tapi akhirnya dia memilih Pro 2 Arus. Saya sendiri pun ramai customer yang macam itulah. Okey. Sebab kenapa saya cakap macam tu, walaupun Arus ni sering dikecam hebat, kita tengok data rekod jualan daripada Januari sampai ke April 2026, Pro 2 Arus ni dia termasuk dalam top 20 kereta paling laris daripada Januari sampai April 2026. Arus ni dia nombor 18 ke 17 paling laris. Makna kata, nak kata dia ni teruk sangat, tak juga, sebab orang beli. Kalau dia tak ada dalam top 20 kereta paling laris, mungkin kita boleh kata, oh, Arus ni memang outdated. Tapi tidak. Kan? Sebab orang yang betul perlukan Arus ni, bagi saya, customer yang dia teringin pakai SUV, dia nak satu kereta 7 seater sebab anak dah ramai dan sebagainya, tapi dia tak nak bulanan tu bayar mahal, dia akan pilih Arus. Itu orang yang pertama kan. Harga SUV paling murah 7 seater kan, 80,000 untuk full spec, belum lagi tolak rebate, sebab Arus ni memang ada rebate. Okey. Lepas tu yang keduanya, orang yang berniaga, selalu angkut barang-barang kan. Kereta ni jadi multi purpose untuk dia kan. Nak bawa pergi berjalan boleh, nak angkut barang niaga. Itu orang kedua. Golongan kedua yang selalu pilih Arus ni. Harga murah, bulanan murah. Itu bagi pandangan saya lah. So, apa pandangan anda pasal Pro 2 Arus ni? Kan? Balik kepada Pro 2 Arus yang termasuk dalam top 20 kereta paling laris dekat Malaysia daripada Januari sampai April 2026. Kan? Kita tak cakap lah Arus ni betul-betul hebat kan. Tak. Dia bukan SUV yang sempurna. Kan? Bukan. Sebab dekat luar sana banyak lagi kompetitor lain, SUV lain yang features lebih canggih dan sebagainya, tapi harga tak dapat lah macam Pro 2 Arus ni. Ini paling murah untuk SUV 7 seater lah. Okay. So, antara benda lain lah yang saya nak bagi tahu pasal, yang saya nak bagi tahu dengan anda pasal Arus ni, antara benda lainnya adalah, anda tengok ni punya banyak stok nak kabarnya Pro 2 Arus ni, tengok bukan main banyak stok. Okay, untuk bulan Mei dan insyaAllah untuk bulan berikutnya Jun, kita ada rebate untuk Pro 2 Arus. Macam bulan Mei ni, rebate untuk Pro 2 Arus RM3,000. Ini untuk Mei. Saya record video ni dah hujung bulan 5. Tapi insyaAllah bulan Jun ada rebate lagi. Kalau nak tahu detail, anda boleh WhatsApp saya. Dan dengan saya, bukan setakat rebate. Rebate daripada Pro 2 tu dah confirm anda dapat. Daripada tambahan daripada saya sendiri, ada lagi. Makna kata rebate daripada Pro 2, contoh bulan Mei, Pro 2 bagi rebate RM3,000 kan. Daripada saya ada lagi tambahan lain. Nak tahu berapa total tu, anda kena WhatsApp saya ya. Ni nampak ni, anda boleh pilih color ni. Yang paling famous color hitam dengan color merah. Okey. Selain daripada tu, kita ada juga color silver. Sekejap saya alih kamera sikit. Begitu Dekat sini kita ada color silver. Okey. So, yang tak berminat dengan Pro 2 Arus tak apa. Kita tidak pernah memaksa tapi ini kita bagi pilihan Okey, ini untuk Pro 2 Arus. Ready stock, pilihlah spek apa nak. Dia ada dua spek, X dengan Advance. Okey, dua spek, ada rebate, ready stock. Kalau anda perlukan Pro 2 Arus, boleh terus hubungi saya atau WhatsApp saya terus. Azrul Pro 2 Ipoh, saya cover seluruh Semenanjung Malaysia. Bukan saja rebate daripada Pro 2 anda dapat, tambahan daripada saya sendiri pun confirm menjadi milik anda. Okey, baik. So, sampai sini saja video untuk kali ini. Video singkat lah pasal Pro 2 Arus.
So kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye bye.